raya kat mana? Ni esok. Muar. Bella je cakap diam, Muar. Diam je. Tak ada sebab itu atas urusan kerja juga. Ya, Okay? Bella je nak pergi Muar sebab dia nak makan. Dia nak makan sate, dia nak makan lontong Muar, asam pedas Muar. You bagi tahu ya Allah, you ni. Apa salah nak makan? Yelah, tapi Salah dekat ke Muar makan? makanan memang sedap. Ha. So kalau korang yang tengah tengok live belum pergi ke Muar, memang korang kena pergi Muar. Ya. Ya Allah, Bella suka sangat pergi Muar. Dan kalau saya je ke Sabah, berkali ke Sabah. Walaupun saya tak komplain sebab Sabah tu sangat cantik. Ya, terima kasih. Walaupun saya bukan orang Sabah, saya pernah menjelajah Sabah lebih banyak daripada wanita Sabah di sebelah saya ni. Orang cakap siput sedut tengok. Semua orang follow you kat Muar. Itulah you Esok ada berjelajah. live ke tak kat Muar? Ada. Esok bila kita turun ke Muar, kerana kerjasama dengan T-Life, kita akan berjaya mengorbankan 5 lembu untuk Hari Raya Haji, dan T-Life akan hantar truk T-Life untuk berikan 1,000 Cup. cup percuma. Tapi Raya Haji ni bukan saja kita korbankan lembu. Sebab kat Muar kita akan korbankan lemak juga, di mana kita akan berbasikal. Pandai betul.